Dr. Azimah, you all tubik haid umur berapa? Dr. Azimah tubik haid umur 12 tahun. Cuba share dengan kita, berapa umur anda tubik haid? Kan Ellie, kita ada buat kelas Ellie untuk geng menopause. Ellie boleh tanya kat sini kalau Ellie nak masuk kelas. Nanti Dr. Azimah ajar juga. Dalam kelas, ada kelas kita 3 jam setengah Ellie. Kita buat kelas untuk geng-geng menopause. Macam-macam kita ajar. Senaman, jaga kulit. Nazimah 13, Hidayah 13. Okay, orang jatuh 2 je. Rugi. Orang Tina banyak telur Orang Tina banyak telur. Nampak telur ni? Dr. Azimah letak dah ni. Telur wanita. Masa kita lahir, telur kita ada 2 juta. Lepas tu kita tubik haid kan, umur 12 tahun. Haid, waktu tu telur kita jadi 1 juta. Masa kita tubik haid tu, telur kita berkurang.